Assalamualaikum. Makan kacang banyak-banyak, jangan sampai tertelan kulitnya. Kulit kacang sangatlah enak untuk juadah berbuka puasa. Ni dia kuihnya. Koleh kacang dari Cik Ani. Macam mana saya buat koleh kacang yang enak ni? Jom saksikan video saya ni sampai habis. Mula-mula sekali kita buat koleh kacang ni, kita kena buat tarik minyak dia ya. Ni saya ada santan. Satu bungkus ni 350 gram. Jadi dua bungkus ni jadinya 700 gram. Kalau guna satu kotak pun boleh. Tapi dia punya ni, orang kata tarik minyak dia tak banyak lah. Ini santan ni kita masak sampai keluar minyak. Betul-betul keluar minyak ya. Tengok ni, santan kita dah keluarkan minyak. Tapi kita kena tunggu lagi lah. Kita nak garingkan ni, yang putih-putih ni. Sebab tu saya suka beli santan, simpan dalam peti ais. Bila nak buat tarik minyak ni, terus dia masuk dalam kuali, dia cepat naik minyak macam ni. Janganlah tambah air dah. Kalau tambah air lambatlah dia nak keluar minyak. Okey, tengok ni santan kita tadi dah jadi macam ini, nampak? Tapi kita nak bagi garing lagi. Nak bagi dia warna keperang-perangan macam tu. Okey, kita punya dah pun jadi tarik minyak macam ni. Dah pun garing. Kita tapis. Okey, bab pertama sudah pun selesai. Ini yang kedua. Kita masukkan air 1 cawan. Ini gula putih setengah cawan. Ini gula merah. Ini gula merah 2 cawan. Kita masukkan daun pandan. Ni kita masak air gula ni sampai hancur. Okey, nak dapatkan gula ni, biasa saya beli dekat kedai RM2. Macam ni paket dia. Okey, nampak ni gula kita dah pun hancur macam ni. Dah tak ada lagi dah yang ketul-ketul. Biarkan ni sejuk dulu. Okey, sekarang kita nak sangai. Ni tepung kacang hijau ya, sebanyak 2 cawan. Kita sangai tepung kacang hijau ni sampai dia mengeluarkan bau. Warna pun berubah dan keadaan tepung ni dia agak ringan ya. Okey, nampak ni kacang kita dah ringan macam ni. Bau pun dah naik. Naik aroma bau nandakan tepung kacang hijau kita ni dah pun masak. Nampak ni. Kita tutupkan api. Di sini saya ada air kosong sebanyak 1000 ml ataupun 1 liter. Kita kacau sini. Jangan kacau atas api ya. Ini kita tutup api. Nanti ada pula kacau atas api macam ni. Ni kita ngadun dia. Ni air gula. Nampak adunan kita dah tak ada berbiji-biji. Kita masukkan air gula. Pastikan air gula yang kita masak tadi kita tapis ya. Ni sedikit garam. Kita tapiskan adunan kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan santan sebanyak 2 cawan ya. Ada yang bertanya, Cik Ani gunakan sukatan cawan kopi ke? Tak, Cik Ani gunakan cawan metrik. Ni. Ya, mana-mana pun kalau kita buat sukatan yang ni mesti tepat. Cawan kopi ni dia banyak saiz. Takut lagi kita ambil cawan ni, nanti kita nak sukat air, kita ambil pula cawan lain. Jadi tak samalah sukatan dia ya. Dan kita tuangkan adunan yang kita tapis tadi ke dalam periuk yang telah kita masukkan santan tadi. Baru kita bukakan api. Yang ni kita kena kacau lah.
sampai dia betul-betul masak. Jangan tinggal. Kalau tinggal sekarang dia mendap. Ini mendap tu adunan kita akan keras di bawah nanti. Okey, selamat exercise tangan. Okey, tengok ni adunan kita dah start mengental macam ni. Mengental tu ataupun memekat ya. Kuih ni memang memerlukan kesabaran yang tinggi untuk kita mengacau dalam periuk ni. Bagi dia betul-betul masak ya. Kalau tak masak kuih kita tak cantik. Ini setelah 10 minit kita mengacau. Okay, ni minyak yang telah kita tapis tadi ya, minyak taik minyak tadi ni. Kita nak masukkan ke dalam adunan kita ni. Masukkan dulu dalam 2 sudu. Nanti pekat lagi, kita masukkan lagi sikit lagi. Sekarang selepas 15 minit kita mengacau, nampak ni adunan kita dah betul-betul pekat macam ni, tapi dia tak masak lagi tau. Kita teruskan mengacau dan kita masukkan minyak. Okey, selepas 20 minit kita masuk lagi minyak. Ini minyak yang last ya. Kita masuk dalam 2 sudu cukup. Ini kita kacau dalam masa 5 ke 6 minit ya. Ini last. Kalau ikut sukatan yang saya bagi tadi, lebih kurang setengah jam sahaja untuk kita mengacau dia. Okey, adunan kita dah cukup masak ya, nampak ni macam ni. Nampak. Okay, sekarang kita tuang ke dalam loyang kita. Okey. Dan kita ratakan. Kita mampak-mampakkan dia. Okey, ni taik minyak yang kita masak tadi. Ni kita taburkan bahagian atas ni. Jangan tunggu sejuk ya. Masa panas-panas ni kita letak. Kita taburkan. Ni loyang yang saya gunakan ni saiz 10 kali 10 ya. Kita tekan sikit-sikit bagi dia melekat. Sekarang kita tunggu sejuk. Dah sejuk barulah kita boleh potong ya. Ni. Okey, kuih kita dah pun sejuk. Bolehlah kita keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni. Bolehlah kita potong. Okey, kuih kita dah pun siap. Jom kita makan. Macam mana keenakan kuih koleh kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam dodol, tapi dia kacang. Bolehlah mencuba di bulan puasa nanti.